Hari ini saya nak kongsikan senarai 7 sihir paling misteri di Asia yang sering digunakan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Sebelum saya mulakan cerita, jangan lupa subscribe dan tonton video ni sampai habis. Jangan ingat ilmu sihir ini hanya ada di tanah Melayu sahaja. Sebenarnya seluruh dunia ada ilmu sihir masing-masing, walaupun upacara, mentera dan bahan-bahan yang digunakan berlainan, tapi ada satu elemen yang tetap sama antara semua ilmu sihir ini, iaitu sembahan mereka adalah syaitan. Ketujuh, Kuman Tong dari Thailand. Thailand adalah negara yang penuh warna-warni budaya dan agama dan ada juga sisi gelapnya. Kumantong secara literal bermaksud anak emas. Kumantong merujuk kepada roh anak kecil yang dijadikan penjaga dan pembawa tuah, bahkan dianggap juga seperti ahli keluarga sendiri. Asalnya dari zaman Ayutthaya, seorang pahlawan bernama Kuncang dikatakan mengambil janin anaknya sendiri yang meninggal dunia. Janin ini seterusnya dikeringkan dengan ritual tertentu dan menyeru roh jahat untuk masuk ke dalam janin yang dipercayai akan menjadi pelindung. Hari ini, Kumantong wujud dalam bentuk patung kecil, dijaga seperti bayi. Ada pemilik yang memberinya makanan, minuman, malah ada yang membelikannya mainan. Pada tahun 2018, satu kes besar di Bangkok telah menggemparkan Thailand apabila seorang wanita mendakwa anaknya mencakar dinding pada setiap malam dan menangis meminta untuk keluar. Setelah siasatan dilakukan, polis menemui sebuah patung Kumantong lama ada disembunyikan di atas siling rumah mereka. Pakar spiritual mendakwa patung itu telah diaktifkan tanpa ritual penutup yang betul. Sebab itulah rohnya berkeliaran untuk mendapatkan perhatian. Wanita itu akhirnya berpindah dan meninggalkan patung Kumantong tersebut di kuil khas yang menjaga roh-roh jahat. Keenam, ilmu pukau dari Malaysia. Di Malaysia, khususnya di alam Melayu, ilmu pukau sangat digeruni. Ilmu ini dikatakan dapat mengaburi mata, melemahkan fikiran dan membuat seseorang menurut apa sahaja tanpa sedar. Pengamal ilmu pukau ini akan menggunakan pukau sebagai kaedah mencari keperluan hidup atau mencuri tanpa meninggalkan jejak. Ilmu ini bukan kisah rekaan kerana banyak pengalaman yang dikongsikan oleh mangsa dan pengamal yang kini sudah insaf. Antaranya, pada tahun 2015, seorang wanita dari Kedah dilaporkan hilang sedar selama hampir 2 jam selepas ditegur oleh seorang lelaki asing di pasar. Dalam keadaan bingung, dia berjalan mengikut lelaki itu dan menyerahkan barang kemasnya. Mangsa hanya kembali sedar apabila tubuhnya sudah berada jauh dari pasar. Ketika wanita ini ditemui, dia hanya berdiri di tepi jalan raya dengan tangan kosong. Polis mengesahkan tiada kecederaan dan tiada paksaan, tapi hanya hilang ingatan seketika. Ilmu pukau ini bukan hanya diamalkan pada zaman dahulu, bahkan percayalah, ia masih diamalkan dalam dunia moden. Kelima, Tantra dari India. India terkenal dengan sistem spiritual kuno. Tantra adalah ilmu yang dikaitkan dengan pemujaan entiti mistik. Ritual ini akan dijalankan di kawasan sunyi seperti tanah perkuburan. Varanasi adalah kota suci bagi mereka. Ia terletak di tepi sungai Ganges yang dikatakan tempat di mana ramai pengamal tantra menjalankan ritual ini pada waktu malam. Pada tahun 2013, seorang pelancong Perancis melaporkan pengalamannya yang menyeramkan selepas bermalam di sebuah ashram lama di Varanasi. Dia mendengar suara seperti kanak-kanak menangis dari luar tingkap. Ketika dia cuba untuk tidur, pintu biliknya perlahan-lahan bergegar.
Dia kemudiannya melaporkan kejadian itu kepada pemilik ashram, tetapi pemilik ashram hanya tersenyum dan mengatakan, di sini roh-roh tidak berehat, mereka hanya lalu. Pelancong Perancis itu terus meninggalkan tempat itu pada keesokan paginya dan tidak lagi pernah datang ke India. Keempat, liak dari Bali. Jika kita terbang ke Pulau Bali, kita akan mendengar kisah tentang liak, iaitu makhluk atau penyihir yang mampu keluar dari tubuhnya pada waktu malam. Liak berasal dari amalan kuno yang telah menggabungkan kepercayaan Hindu Bali dan unsur animisme tempatan. Ilmu ini dikatakan diwarisi melalui pengamal tertentu dan memerlukan upacara yang sangat ketat. Pengamal liak dipercayai mampu menukar dirinya menjadi kepala terbang, api dan binatang-binatang yang pelik. Mereka juga dituduh mencuri tenaga manusia, terutama bayi. Namun bukan semua liak berniat jahat. Ada yang menggunakannya untuk menentang ilmu hitam lain. Sekitar tahun 1980-an, satu kampung di Gianyar dilaporkan gempar apabila penduduk sering melihat bola api melintas rendah pada waktu malam. Seorang lelaki mendakwa pernah melihat kepala wanita terapung, rambutnya panjang mengurai dan giginya tajam. Tapi yang paling menakutkan ialah wajah wanita itu dikenali sebagai jiran mereka sendiri. Keesokan harinya, wanita itu ditemui lemah dan tidak bermaya, seolah-olah baru selesai menjalankan aktiviti berat. Ketiga, Onmyodo dan Shikigami dari Jepun. Ilmu purba yang dikenali Onmyodo adalah seni mengendalikan keseimbangan antara yin dan yang. Ia berkembang sejak zaman Heian dan dipengaruhi oleh Taoisme Cina, tetapi ia berubah menjadi sesuatu yang unik untuk orang Jepun. Para pengamalnya dipanggil Onmyoji. Mereka dipercayai mampu memanggil Shikigami, iaitu makhluk halus berbentuk bayang atau binatang kecil yang menjadi pembantu. Salah seorang Onmyoji yang paling terkenal adalah bernama Abe no Seimei. Dia adalah tokoh legenda yang dikatakan mampu berbicara dengan roh, menundukkan syaitan dan menyelesaikan kes mistik untuk istana. Dalam satu catatan lama dari Istana Kyoto, seorang pegawai mendakwa pernah melihat seekor burung gagak putih mengikuti Seimei pulang. Selepas menyelesaikan satu ritual, burung itu matanya tidak berkedip, tidak bergerak seperti haiwan biasa dan akan tiba-tiba hilang ketika Seimei melangkah masuk ke rumahnya. Sehingga hari ini, para pengkaji berpendapat bahawa itu mungkin Shikigami, iaitu pelindung kepada Abe no Seimei. Kedua, Jiangxi dari China. Di tanah besar China, ada satu sihir yang telah menghantui rakyat selama berabad-abad. Ia dikenali dengan nama Jiangxi, iaitu merujuk kepada mayat yang dihidupkan semula melalui ritual Taoisme. Bukan seperti zombie di barat, kerana Jiangxi ini tidak berjalan, tapi ia akan melompat-lompat dengan tangan menghala ke depan dan wajahnya berwarna hijau kebiruan. Sejarah Jiangxi berpunca daripada tradisi menghantar mayat pulang, iaitu ketika Sami Tao membawa pulang jenazah dari bandar untuk pulang ke kampung asalnya. Untuk memudahkan perjalanan, ada cerita mengatakan para Sami akan menggunakan mentera untuk membuatkan mayat akan mengekori mereka dari belakang. Pada tahun 1920-an, satu laporan dari wilayah Guangdong mencatatkan kejadian aneh, iaitu beberapa penduduk mendakwa melihat 3 orang melompat-lompat di antara pokok pada waktu malam. Ketiga-tiga mereka bergerak serentak dan tidak bercakap. Setiap kali angin bertiup, pakaian mereka langsung tidak bergerak. Polis tempatan menyiasat kes ini tetapi tidak menemui apa-apa bukti kecuali ada kesan tanah yang panjang dan dalam, seolah-olah ada sesuatu yang melompat dan mendarat dengan berat yang luar biasa.
Pertama dan terakhir, kulam dari Filipina. Sihir yang paling digeruni di Filipina ialah kulam, iaitu hampir sama seperti guna-guna tetapi dengan elemen yang lebih gelap. Ia boleh digunakan untuk menarik cinta, melindungi rumah atau untuk membalas dendam. Pengamalnya dipanggil Mang Kulam. Bahan-bahan yang diperlukan semasa ritual berlangsung adalah lilin, patung, rambut, gambar dan darah. Kulam berasal dari budaya prakolonial ketika masyarakat Filipina masih mempercayai dewa-dewa. Para dukun ketika itu menggunakan sihir untuk merawat atau menghukum pesalah. Namun setelah penjajahan Sepanyol, ilmu ini terpaksa dijalankan secara tersembunyi, menyebabkan ia menjadi satu sihir yang lebih misteri. Satu kisah yang terkenal pernah berlaku pada tahun 2009, iaitu apabila seorang lelaki di Quezon City tiba-tiba muntah mengeluarkan paku kecil, rambut, kaca dan benang dari mulutnya. Semuanya direkodkan oleh doktor. Walaupun dari sudut perubatan, ia mungkin sukar untuk dijelaskan. Keluarganya mendakwa lelaki ini pernah menolak cinta seorang wanita yang disyaki anak kepada seorang pengamal kulam. Setelah ritual pemulihan dilakukan, lelaki ini sembuh perlahan-lahan dan objek-objek aneh tidak lagi keluar dari mulutnya. Inilah senarai 7 sihir paling misteri di Asia. Ada yang menganggapnya mitos dan ada juga yang percaya sepenuhnya dan ada juga yang pernah mengalaminya sendiri. Sihir-sihir ini bukan sekadar cerita lama. Ia mencerminkan kepercayaan dan budaya kuno bagi setiap negara. Pengamal perubatan Islam mengatakan, zaman moden ini ilmu sihir makin rancak. Jangan sangka zaman moden, ilmu sihir ini akan pupus di telan zaman. Antara 7 sihir paling misteri ini, mana yang kalian rasa paling menakutkan? Kalau kalian ada senarai lain atau info tambahan, tolong kongsikan di ruang komen. Minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan fakta. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Jangan lupa share, like, follow dan subscribe. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.